Masuk gear 3 baru kita orang boleh full throttle. Okey, baru dia tak ada masalah overspin. Ini terus terang ni cerita hakikat ni tuan-tuan. Sebab zaman ni waktu buat ni tak ada lagi muka buku, tak ada TikTok, tak ada lagi. Jadi kita tak sempat nak rakam semua sebab banyak video-video yang kita orang buat banyak dah hilang. Banyak dah hilang. Tapi tak apa. Ni rezeki gambar ada, kita tunjuk kat tuan-tuan. Jadi M90 supercharger ni dia duduk dekat, kalau tuan tahu dekat Australia sangat top. Dia banyak masuk dekat engine 1U, engine V8, V8 3.8 3.6 V8 engine Toyota diorang banyak pakai. So diorang produce dekat 600 ke 800 horsepower. Diorang pakai supercharger ni, supercharger M90 kebanyakan juga Honda banyak pakai, K20 pakai, lepas tu B18 banyak pakai. Banyak pakai M90 ni lah. Jadi macam mana boleh jadi separuh sukses tuan-tuan sebab bila kita dah pakai, kita dah tune, bila kita jalan-jalan lama-lama dia keluar knocking sound. So dia punya air temp dia jadi panas. Supercharger ni dia panas tuan-tuan. Dalam ni dia ada rotor. Rotor ni dia akan compress. So lama-lama air temp dia tinggi. So kita tak sempat nak buat intercooler besar, enjin dah ganap. Internal kita pakai piston turbo GSR daripada Wesco, and then conrod saya pakai Forge daripada Duratec. So almost 400 horsepower. Torque memang kau-kau. Torque dekat 2,500, dekat 400 Nm. Dia punya torque memang kuat tuan-tuan. Kalau saya teringat dulu waktu kita orang cuba bawa kereta ni, kita orang bawa cruising kan. Lepas tu gear 3 tu kan, gear 3 kita drop gear 2, kita full throttle tuan-tuan kan. Semua yang ada kat dashboard tanggal tuan-tuan. Tanggal. Dia punya dia punya drawer tanggal, dia punya radio semua tercabut. Dia punya torque sangat-sangat kuat. Sebab tu supercharger ni kalau korang dah main, korang tak nak main turbo dah. Jangan main supercharger, nanti tak nak main turbo. Orang cakap supercharger ni tak boleh lawan turbo. Saya cakap belum tentu. Belum tentu. Supercharger ni dia kena letak dekat tempat dia tuan-tuan. Supercharger korang letak dekat time attack, dekat track dekat litar perlumbaan korang susah nak menang.